Lelaki ini menjumpai sepasang cermin mata yang sangat misteri. Apabila dia memakainya, dia terkejut melihat benang merah yang berselirat di atas kepala rakan sekerjanya. Namun, sebaik sahaja cermin mata itu ditanggalkan, benang-benang itu hilang begitu sahaja. Kerana perasaan ingin tahu yang membuak-buak, dia memutuskan untuk membawa pulang cermin mata tersebut. Semasa makan malam di rumah kakaknya, dia menyedari sesuatu yang mengejutkan. Abang iparnya bukan sahaja mempunyai satu benang merah, malah ada berbelas-belas benang lain. Hanya satu yang bersambung dengan kakaknya. Manakala yang lain semuanya bersambung dengan wanita-wanita asing, Awe mula rasa ada yang tidak kena. Dia mengajak abang iparnya keluar berjalan-jalan untuk menyiasat. Di dalam lift, dia melihat salah satu benang merah itu menembusi lift dan terus menghala ke tingkat bawah. Apa yang lebih mencurigakan, semasa mereka mahu naik semula, abang iparnya secara spontan menekan butang tingkat 4. Tetapi kemudiannya cepat-cepat berdalih kononnya tersalah tekan. Awe kini yakin abang iparnya menyembunyikan sesuatu. Untuk membuktikan, Awe secara diam-diam menekan butang tingkat 4. Sebaik sahaja pintu lift terbuka, benang merah di kepala abang iparnya menjadi agresif dan terus meluru ke arah hujung lorong. Awe yang kebingungan cuba mendekat untuk melihat apa yang ada di sana, namun apa yang muncul di depan matanya benar-benar membuatkan dia meremang bulu roma.